Rezeki kita lain, rezeki orang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Othman Haji Sulaiman. Selamat datang ke Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Kita lihat orang lain membeli rumah. Kita rasa kita masih ketinggalan. Kita lihat orang lain berjaya dalam bisnes. Kita rasa kita belum berjaya. Lalu kita berkata pada diri, kenapa hidup aku masih macam ini? Cuba berhenti sekejap. Kita tak tahu apa yang telah mereka lalui. Setiap orang mempunyai jalan, masa dan ujian yang berbeza. Rezeki juga tidak datang dalam bentuk yang sama. Ada orang mendapat rezeki dalam bentuk wang, ada yang mendapat kesihatan, ada yang mendapat keluarga yang bahagia, ada yang mendapat peluang kedua, dan ada yang mendapat ketenangan selepas melalui bertahun-tahun ujian. Jadi, jangan ukur nilai hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kalau hari ini kita masih belum sampai ke tempat yang kita impikan, tidak mengapa. Teruskan berjalan, teruskan berusaha, teruskan berdoa, dan jangan lupa menghargai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tak perlu menjadi lebih baik daripada orang lain. Cukup kita hanya perlu menjadi lebih baik daripada yang semalam. Hari ini, cuba tanya pada diri, apa satu hal yang boleh aku perbaiki dalam hidup? Fokus kepada itu. Sedikit demi sedikit, insya-Allah kita akan sampai. Jika perkongsian ini memberi inspirasi dan manfaat, kongsikan kepada seseorang yang anda sayangi dan kawan-kawan. Follow saya dalam siri Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Maklumat lanjut dan panduan langkah pertama ada dikongsikan pada link di bio profil saya. Ingat, rezeki kita tak perlu dibandingkan dengan rezeki orang lain. Syukuri, usahakan dan teruskan melangkah. Usahakan apa yang belum ada dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mempunyai masa dan jalan yang telah Allah aturkan. Wassalam.